Ramai juga nak tengok result Lepas tu tanya okey ke tak cat ni. Okey, jom Abang SK tunjuk. Okey. So bagi Abang SK yang tak kisah pasal dia punya result ni, Abang SK bukan nak perfection sangat. Ini first layer Abang SK buat. Ni Abang SK masa cat tu terkena botol dia, perpap terkena botol ya, jadi macam ni Lepas nanti Abang SK tunjuk lain. Ni Abang SK buat satu layer yang tebal guys, satu layer yang tebal. So adalah bekas-bekas, ada ni sikit ni ada binatang-binatang ni lekat ni. Maklumlah cat tak tertutup, ada satu binatang lekat tu. Nampak tak? Ada satu binatang lekat. Tak apalah, nanti Abang SK gosok dan Abang SK buat satu layer lagi. So far pendapat Abang SK nak guna mesin ni boleh, cumanya bagi orang yang tak kisah perfection lah macam Abang SK ni buat eksperimen je ni. Maybe Abang SK akan touch up balik dengan mesin dekat rumah nanti, mesin kompresor. Abang SK ada kompresor kecil. Yang ni Abang SK eksperimen je guys. So far bagi Abang SK yang ni cat untuk primer undercoat ni orang panggil Abang SK bukan arif sangat buat cat ni. So far okey lah so far okey lah bagi Abang SK, okey lah so balailah pakai machine gun tu bagi yang tak mau nak set up mesin kompresor, tak mau nak set up dia punya gun lah tu, nak kena faham guna angin lah, macam-macam lah kan guys. So far bagi Abang SK alright lah nanti kita buat satu layer lagi. Lepas tu Abang SK akan cat pakai cat putih lah. Okey lah okey lah. Yang ni nak kena buat balik simen, buat balik banyak kerja lagi kan Untuk orang yang solo buat benda ni, macam Abang SK buat solo benda ni, Abang SK buat santai-santai mungkin hujung-hujung minggu Abang SK buat sikit-sikit. Okey lah follow Abang SK, follow untuk konten ni kereta kancil ni. Abang SK stop tau sebab nak hujan, nampak nak hujan. So Abang SK stop lah. So far okey lah. Boleh lah guys, follow guys.